Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk topik computer graphic introduction. Okay, so saya akan share my screen now. Okay, so actually you guys nampak patutnya computer graphic introduction ni di sini. You guys akan nampak di sini. So apa yang akan diterapkan dalam ni adalah lebih kepada mostly berkaitan computer graphic. For the first 7 weeks, you guys akan dikenalkan dengan computer graphic lah. Gunakan, mostly kalau dalam lab tu kita akan gunakan C++ dengan OpenGL lah. Okay. Mungkin sebahagian daripada pelajar-pelajar ni dah biasa dengan computer graphic ni. Dia ajar dalam masa kelas dalam masa diorang undergraduate ataupun dan sebagainya. Okay. Dan tapi di bahagian kedua untuk computer graphic and visualization ni, iaitu kita akan belajar berkaitan dengan image processing. Okay. Okay, kejap. Video setting. Okay, quite good. Okay. Okay, so kita tengok satu-satu. So, computer graphic ni untuk memastikan dia orang kata apa, dapat digunakan dengan baik dengan baik adalah kita memastikan dia mesti adalah hardware, ada software dan juga application. So tiga-tiga benda ni somehow dia punya material yang diperlukan lah untuk kita memastikan grafik itu di-generate di depan komputer kita. Okay. So contohnya hardware, kita ada PC with graphic card for modeling and rendering. Kita ada software dia dan juga kita ada application dia. Okay. So these three things ni mesti ada lah. Okay. Kalau kita kena graphic card, hardware, and then kita ada kena software yang kita nak buat, and then kita ada application dia, kita buat movie ke, kita buat game ke dan sebagainya. That's the benda yang perlu diperlukan. Okay. Ianya adalah some sort of business of generating image. So kita generate image. This sebenarnya image. Everything is image. Ada mana kita takat gambar. Okay. Everything is picture sebenarnya. Walaupun is video, is a picture. It consists of multiple pictures. Okay. Pelbagai angle. Walaupun macam mana dia tetap akan keluar dalam di screen anda dalam bentuk 2D juga. Okay. Walaupun dia 3D, walaupun dia VR. Anda kita akan nampak benda tu, walaupun kita nak benda tu ada 3D tapi is something like image. Okay. Cuma image tu kalau dia letakkan atas bawah kan dia akan nampak macam 3D lah. Jadi macam VR lah kan. Okay. So kalau dalam dunia digital ni ini 300 pixel. Memang kalau orang kata apa, kalau 4K ke 8K dia mesti pixel, cuma dia tengok kecil atau tak kecil, itu saja. Okay. Sejauh mana dia orang kata apa dia punya definition tu is depend on the application yang kita buat. Contoh right now game mostly 4K kan. Bukan mostly lah, memang most of the game ni nak buat cuba untuk boleh pergi ke 4K. Okay. So itu yang orang kata apa, kita makan space lah. Right now the game pun dah consisting around 100 to 200 gig or maybe more than 300 to 400 gig kalau game-game yang memang high end yang gunakan very great graphics. Okay. So the basic graphic system ni terdiri daripada kita ada input, kita proses, kita output. Okay, kita akan tengok ni this some sort like this one ya. Okay, mana dia punya, saya ada dia punya view perform this one. Okay, kita ada this one. Ini kita proses dia. Okay, input kita gunakan mouse, gunakan keyboard untuk kita melukis di komputer, and then kita akan produce ke output. Okay. So kita look at the history itself. Okay, timeline dia. Pada tahun sekitar 1950, okay. Ni dalam military gunakan macam CRT monitor ni, okay, untuk air defense system, okay. Dia gunakan CRT display. Okay. Right now this one dia ada display yang kita pernah tengok lah. Okay. Komputer ni kan. Komputer ni rasanya monitor ni kan. Monitor ni mungkin sekitar tahun 1990-an popular. Lepas tu sekitar awal 2000 dah pergi ke arah flat screen. Right now of course lah flat screen dah semua kan. Okay. Ini block diagram CRT. Dah pupus dah benda ni kan. Dah tak siapa guna kan CRT. So dia ada few things lah. Ada base, ada control grid, cathode, pins, alternate. Something like very hardware lah. Dulu macam dia orang kata macam senapang elektron. Dia macam menembak elektron pada permukaan this one.
Okay. So tapi sekarang LED dah macam satu papan je. Satu papan board. Okay. Dia satu papan board. Okay. Kemudian pada sekitar 1950 hingga 1960 juga di generate strip chart ni. Ni untuk kalau you guys pernah tengok ni dalam medical punya, contoh lah you guys kalau biasa dengan orang kata apa, treadmill kan. Treadmill dekat hospital tu, ni bukan dekat yang you guys dekat gym, kat treadmill hospital tu dia boleh generate benda ni lah. Tengok jantung punya peak dan juga dia punya bottom tu macam mana kan. Okay. Kemudian ada plotters. Plotters ni macam printer lah, tapi dia untuk buat macam you guys tengok dekat lab-lab yang untuk generate A2, A1 punya size kan, dia plotkan poster dan sebagainya. So plotters wujud time tu. Kita dulu, tapi time tu very basic lah. Right now dah memang canggih, plotters ni wujud. Okay, pada 1960 hingga 1970 baru dah terhasilnya orang kata apa, orang kata one of the first lah kot. Orang kata from the first one, possibility the first, macam 3D punya CGI. Okay. Sebenarnya dipaparkan dalam filem juga ni, filem Star Trek, if tak ingat, seingat saya. Dalam filem Star Trek ada benda ni. Okay. So dapat hasilkan benda ni. Sebab apa lah ambil masa untuk nak paparkan macam sekarang ni, macam 3D dia dah memang quite, tengoklah cerita-cerita Hollywood sekarang kan, 3D generated punya environment kan, it's quite good kan. So dalam masa sekarang ni tahun 2025 kan. Okay. So orang yang hidup time ni pun masih hidup lagi dia tu. Okay. Orang yang buat ni pun masih hidup lagi sebenarnya. Pada tahun 72 ni pun mungkin kata umur 30. Right now pun dia dah tambah 50 tahun lagi. 50 tahun kan? 50 tahun. Dalam 17 plus lah umur dia kan. 70-80 tahun lah. Dia masih hidup. Okay. Nanti tunjuk siapa yang masih hidup tu. Okay. No, contohnya teruskan dengan Ivan Sutherland ni. Okay. Doctoral work at MIT. Dia buat satu sketchpad. Macam iPad lah kan, dia buat sketchpad. Tapi sketchpad tu boleh lukis kat sini. Ni lah Ivan Sutherland tu. Ivan sekarang nampak pada tahun 2003 dia umur 85. Saya lupa nak check tahun 2025 dia masih hidup ke tak kan. Ivan dia okey lagi, masih age 80, masih hidup lagi kan. Mei nanti dia akan 87. Masih hidup lagi. So kita bapak komputer grafik lah. Okay, sebab dia masih hidup di sini. Okay, dia so presentation dia berkaitan dengan satu sketchpad lah, boleh melukis kat dia punya CRT kan, dengan CRT boleh melukis ni kan, nampak ni lukis ni kan. So dia boleh display something, user move the light pen and then computer generate a new display. So Sutherland also create many of the now common algorithm for the computer graphics. Banyak algorithm dia ni. Okay, ini mostly sejarah ada sketchpad. Pada sekitar tahun 1970, 1980 wujudan raster grafik. Okay, ada standard dia. Ni macam ada CD lah, kita standard for CD. Kita tak nak orang hasilkan benda tu tanpa standard. Bila standard ni macam kita buat kasut lah, kasut mesti standard macam tu. Kasut tak ada standard 4 segi. Semua kasut macam tu, bentuk kaki kan. Bukannya bentuk petak. Kalau semua pakai bentuk petak kan tak lebih biasa. So buat standard. So standard, okay. Ada banyak effort lah. Eropah cuba buat, North American pernah buat, mungkin Asia pun pernah buat, tapi ada dah yang become standard. Diorang dah bincang-bincang kat dunia, kita pakai standard macam ni, kita follow. Bukannya dia buat benda ni bukannya wajib tau, benda standard ni. Tapi bila tak buat benda yang belum ada standard, tak support lah. Kebanyakan orang bila dia buat bisnes, orang yang buat bisnes tu dia akan support yang standard je selalunya. Nak buat satu support standard yang baru, contohnya Apple buat dengan standard lightning cable dia kan. So lightning cable dia tu dia je lah pakai kan. So sekarang ni dah ada, Eropah dah kata kena ada type C juga. So dah tukar type C balik. So better because standard dah, kenapa kita nak ni kan, make it alone kan. Kita move to the standard for everyone yang boleh guna lah. So type C sekarang masih common. Ada ke type B ni tak tahu. Type C kan. Tak tahu. Okay. So ada dua sebenarnya, ada vector, ada raster graphic. Okay, vector ni kalau pakai macam Adobe Illustrator dia akan generate vector ni lah. Kalau raster ni mostly foto yang kita tangkap gambar tu lah. From raw image lah ni. Okay, from raw image. Okay, this one for digital. Digital punya bond. Mana dia buat the bond hasil digital. Kita buat scan, nampak? Ini dia pixel. Yang ni kalau kamu zoom kan dia masih nampak tajam sampai lama-lama nampak tajam. Okay, tapi once kita printkan dekat kertas ke apa semua, dia dah akan ada raster lah. Okay. Oops. Okay, zaman dulu dia ada dua tau. Ada workstation, ada gaming PC. Tapi right now pun still ada workstation. Tapi
Right now gaming PC pun dah setahap workstation, dia boleh jadikan workstation. Tapi workstation still ada lah. Cuma right now macam workstation ni dekat belah-belah orang kata boleh jadikan bilik server tu semua dah jadi bukan dah jadi workstation lah. Okay. Dulu kadang kita asingkan kalau di pejabat tu ada workstation tu lain dengan PC. So right now PC pun dah canggih, dia dah make it equal lah. Okay. Although we no longer make the distinction between workstation and PC, historically they evolve from different routes. So early workstation characterized by network connection, client server model and high level of iterative. And then early PC include a frame buffer as a part of user memory. Easy to change content and create image. So kita ada time tu memang PC biasa dia tak sehebat macam workstation lah. Right now dah lain. Okay. Tapi workstation tu sebenarnya masih ada tapi dia bukan under consumer dah bukan peringkat ataupun small business dah. Even yang dia macam memang server ni digunakan untuk siapa yang memang syarikat-syarikat yang besar lah, Google ke Facebook ke, dia memang guna server. Itu server lah kot, dah jadi nama server lah kan. Okay. So ada some distinction between this one lah, workstation and juga desktop. So boleh you guys can look on the slide ataupun di sini lah. Saya tak nak tengok, mesti baca apa semua yang ada di sini, sudah ada bezanya mostly high specification, lower specification dan sebagainya. Okay. So computer grafik pada 1980 hingga 1990. Okay. Ada few grafik here. Antara grafik-grafik awal. Okay. So grafik ni berkembang lah daripada ada. Kita akan tengok tajuk ni dalam tajuk lighting kan. So sekitar 1980 hingga 1990 generate lah. Dah hasil lah algorithm untuk menghasilkan environment mapping, bump mapping dan smooth shading. Bump environment mapping ni ibarat kita hasilkan satu benda yang shining, ada reflection. Okay. Tentu tak ada. Smooth shading ni kita pastikan objek tu dia very smooth dan sebagainya. Bump mapping ni kalau objek tu menonjol dia akan nampak menonjol. Macam ada benda ni kan menonjol, nampak menonjol. Tapi dia sebenarnya dia image je. Benda ni dibuat dalam bentuk sphere yang betul-betul solid, very solid sphere. Perfect kan. Tapi kita letak texture yang ada macam ada benda ni. Macam mana nak bagi nampak dia ada macam ada bump tu, kita guna bump mapping. Kita bagi the height of the, kita kena setkan lah ini dia tinggi dan sebagainya kan. So dia bump mapping. And then this one is smooth shading. Dia bagikan objek tu nampak very smooth. Nampak. So ada this one, all these thing is algorithm sebenarnya. Okay, dan juga lighting technique tu. Awal-awal sebelum OpenGL muncul, dia ada keluar ni sebut dia Higgs lah kot. Higgs kena kata Higgs ke Higgs kot mungkin. Okay. Programmer Hierarchical Interactive Graphic System. Okay. So adalah hasil-hasil output yang dipaparkan kan ni. Ada awal-awal lah. Ni kita tahun 1990 lah. 1990. Okay. Bila sekitar tahun 1990 hingga 2000 terhasil lah OpenGL API. Sekarang ni masih gunakan API tapi dah guna sekarang dia punya chassis dia Vulkan. Tapi Vulkan ni masih baru. Dia agak complicated. So OpenGL still available. OpenGL ni still ada dalam Unreal Engine, still ada dalam Unity, masih digunakan OpenGL lagi. Okay. Cuma of course lah dalam engine ni banyak dipaparkan macam-macam benda dah. Okay. So hardware capability banyaklah macam-macam baru, texture mapping, blending, accumulation, texture buffer and so on. Texture story ni pada 1990 lebih, 91 93 tak ingat. 90 plus lah. Okay. 1995. Okay. 95. Okay. The first movie from the Toy Story series was the first picture-length film made entirely in CGI animation. So ini sebenarnya ada satu filem yang entirely made with the CGI animation yang mengata filem selalunya 90 minit dan ke atas kan. So 90 minit ke atas definition untuk interactive graphic ni lah the first one. Okay. Pada tahun 1992 terhasilnya game Quick ke Dome, and then this one ada satu game lagi 3D game history. So dia hasilkan game yang awal-awal peringkat awal lah. Okay, CGI pada tahun 2000 hingga 2010 masih dalam peringkat sejarah, terhasil photorealism, graphic card at the minute. Right now Nvidia dengan ATI kan. Konsol with high-end graphic, we have PS5 right now, nak muncul nanti PS6 dan sebagainya. Kita tahun 2027, 2028 tak pasti. Si diorang pun kata terlalu cepat sangat. PS5 nak, PS6 nak keluar tapi tak boleh. Benda ni every 7 to 8 years memang konsol akan lebih. Contohnya PS5 pun keluar sekitar tahun 2019, 2020. Kan PS4 tu pula sekitar 2013, 2012 kan. 7-8 tahun. So of course right now 2007 sekarang tengah ada development sebab 2026 2007 2008 kena keluar yang baru jugalah kan. Tapi harap ni mesti taklah keluar sekitar 2026 kan. Tapi it depend. Tengoklah kat news sekarang, news pun cepat keluar kan. Okay.
powerful smartphone, of course, computer grafik rutin with Nasib Maya level dan sebagainya. Bahkan kita boleh develop, kita boleh edit tools pakai phone. Ini kan. 2011 hingga sekarang ni, okay, ada Vulkan baru, ada VR banyak, okay, Oculus, HTC Vive, okay, HoloLens dan sebagainya. So bertambahlah perkembangan right now kita pergi ke arah VR kan, metaverse dan sebagainya kan. Okay. Orang gunakan metaverse tu for the education kan, untuk teaching. Okay. So the image formation. So image formation ni kita nak dalam computer grafik, bila kita nak generate, kita akan perlukan objek, perlukan dia punya benda lah. Contoh kita form objek gunakan kamera kan, guna mikroskop, teleskop, human imaging system. Macam mana benda ni yang kita dipanggil sebagai physical imaging system je lah. Kita guna mikroskop untuk tengok objek yang kecil, dia bukan besar kan, terhasil lah image form tu, kita tengok dekat situ keluar form. So kita kena pastikan benda tu boleh menghasilkan image. Kita nak tengok benda tu kan. So sama dengan teleskop. Kita bukan sekadar tengok macam tu, pakai mata tak nampak. So benda apa dia buat? Dia capture dan cahaya yang sebolehnya masuk dalam teleskop tu, dia akan hasilkan image tu, kita tengok peringkat mana kan. Mata kita paling perfect lah. Mata kita tengok benda tu, dia dapat visi dekat otak. So apa yang berlaku sekarang ni, otak kita tafsirkan setiap warna-warna dekat objek tu. Dekat objek tu sebenarnya melantun warna kan. Okay. So elements of image formation ni terdiri daripada satu ni sebenarnya objek. Okay. Kena ada viewer dia dan juga light sources. Okay. So kalau tak ada light, gelap. Macam dalam satu rumah yang gelap tak nampak. Mesti ada light. Kalau tak ada light susah tak ada. Kalau ada light yang very dim pun, yang macam quite low pun, still light kan, kena ada light. Kena ada objek, nak paparkan benda apa. Kalau kosong lah. Dan kena ada viewer. Nak view pakai apa. Okay. So pakai mata ke, kita pakai apa dan sebagainya. Okay. So light sources. Objects, viewer and light sources. Okay, what is light? Light ni sebenarnya adalah electromagnetic wave. Okay, ni satu electromagnetic wave. Okay. Ada macam bentuk radiation. Tapi dia bukan ni lain. So ada yang selamat, ada yang tak selamat. Okay. So light is part of the electromagnetic spectrum that cause a reaction in our visual system. So dia ada wavelength ni sekitar 350 hingga 750. Mesti selamat lah. Long wavelength appear as red and short wavelength as blue. So ada warna-warna pelangi tu kan, rainbow kan. So rainbow tu ada warna-warna dia lah. Okay. So light ni kita sinonimkan dia dengan lighting kan. Lighting biasa kita tengok. Okay. Tapi dalam dunia komputer, teknologi sekarang dah berkembang. Kita gunakan satu dia panggil sebagai ray tracing. Okay. Okay. Ray tracing ni lain dengan lighting biasa. Okay. Ada beza dekat ray tracing dengan light biasa. Okay. Macam ray tracing ni kita ibarat kita orang kata apa, satu teknologi yang baru lah. Kan. Macam orang kata apa, saya cakap apa, macam bila kita gunakan light tu, kita akan nampak atau objek tu dengan dah cukup bagus lah kan. Okay. So tapi saya nak tengok apa sebenarnya beza ray tracing dan juga ni kan. Okay. So macam kalau dalam traditional punya light lah. Jadi kita tengok dalam topik traditional light, itu biasanya kita gunakan teknik bake lighting lah. Okay. Kita dah, ataupun ada juga ada real time. Bake lighting ni mana kita sebelum kita nak visualizekan, nak simulatekan environment tu, kita dah tahu kat mana nak paparkan objek tu. Matahari tu kat mana, kita gunakan Unity, kita tengok screen kan dan sebagainya. Okay, kita tahu kat mana. Kita pre-calculate, ada algorithm dia. Cahaya tu semua dah ada. Kita letak, contoh kita dalam Unity Game Engine ataupun Unreal Game Engine, kita ambil catat punca cahaya, dia akan paparkan. So kita dah, bila kita tekan di run ataupun kita dah pre-calculate dah semua. Bila kita adjust, kalau pre-bake, masalah di situ. Bila kita dah buat yang pre-define ni, kalau kita ubah matahari tu bergerak, so kita ubah objek pula, dia dekat situ automatik. Dia shadow ke apa semua akan maintain tempat yang sama. Tapi kalau kita real time lighting, bila kita kata sebut real time ni, masalah sikit di segi computation cost. So dia akan kena recalculate balik. Okay. Ada banyak kaedah lah, pong shading, shadow matte dan sebagainya kan. So dia cepat dan ringan. Okay. Boleh nampak realistik juga. Okay. Kalau lighting and material. Tapi kelemahan dia itulah. Kelemahan dia kadang-kadang dia ada bayang-bayang dan juga pantulan yang tak berapa betul. Okay. Dan perlu banyak tweaking sangat. Itu datangnya ray tracing. Okay. So ray tracing is a lighting technique that brings an extra level of realism to the games. It simulates the way light reflect in real world, providing a more believable environment than what is typically seen using static lighting in more traditional
game. Mostly dalam game lah sebenarnya. Dalam animation tak ada masalah sangat. Okay. So tapi yang menyusahkannya hanya satu je. Dia berat. Tapi of course dengan teknologi sekarang, grafik dah DDR7, Nvidia keluar 50 series. ATI masih dengan DDR6 dan DDR5, tapi masing-masing ada hebat dan juga kekurangannya. Tapi both is fighting, but both is very good. Okay. So bila kita nak faham ray tracing ni, macam ibarat kita nak kata analogi ni macam bayangkan kita tengok cermin dalam bilik kan. Cahaya dalam lampu tu kena muka kita. Tengok cermin. Okay. So ada cahaya. Cahaya tu, bila kita tengok cermin ada cahaya kat lampu kan. Okay. Dia akan pantul dekat cermin tu. Okay. Lepas tu masuk ke mata kita dan kita nampak muka kita sendiri. Okay, kita nampak. Dan kita buka lampu, tengok muka kita dekat cermin. Oh, ni muka aku kan. Contoh muka saya kita. Cuba kita bayangkan ray tracing tu ibarat dia lukis balik apa yang kita nampak. Tapi dia tak mula dari lampu. Dia mula dari mata kita. Okay. So pelukis ni dia tembak satu garisan lebih dari mata kita ke arah dunia game, dunia virtual environment. Kalau kena objek macam dinding ke pokok, dia check objek ni mana apa, objek cahaya ke ada cahaya ke jatuh atas dia tu. Contohnya kita tengok pokok, ada pokok kan. Okay. Tengok pokok, okey. Tengok pokok, lepas tu kita pun ada kat situ juga. So bila ray ni dia tembak kat dunia nyata tu, tembak okay, this one. Okay. Kamera, image, ray, light sources, scene object. Okay. Ini kita lah, kamera ni kita, anggap mata kita. So kita ada light sources. So ini kita punya view ray kita. Okay, view ray kita, image kita akan form kat sini lah. View ray kat sini, sekitar tengah ni. Okay. So bila kita light sources, so dia akan tengok cahaya daripada matahari ni, nak paparkan ni, daripada cahaya ni, apa yang yang terkena dekat objek ni. Titik ni dia akan check. Okay. Dia akan check. So cahaya ni mungkin warna pudar sikit, ni warna gelap sikit. So dia akan automatik lukis itu apa yang dia ada. Okay. So kalau ada cahaya, dia akan ikut balik jalan cahaya tu dan tengok cahaya datang dari mana. Contoh matahari, lampu ataupun air. Kalau kena kat mungkin kilat macam cermin atau air, dia akan sambung lagi ray tu, pantulkan ke arah lain sampai jumpa cahaya tersebut. Asalnya kita akan nampak bayang yang betul. Okay, sebab kita betul-betul kita titik ni kita tengok. Titik ni kita tengok. Okay. So realistik, sangat realistik. So tanpa ray tracing, so game biasanya tipu patulan dengan cara pre-baked lighting. Mana dia dah bersiap sini, dia buat. Dia macam tipu je lah. Lighting ni sebenarnya dia calculate je. Adjust je objek ni terus terubah kan. So dia sebenarnya dia macam satu penjejak cahaya lah. Dia ibarat, okay, kalau kata analogi lain, kita ada kawan kita tengah tengok pokok ataupun tengok pokok. Tak payah tengok pokok, okay. Kita nak kat skrin kita tu nak paparkan satu yang very good graphic kan. So kita bayangkan kita tengok anggaplah kawan kita tengok pokok lah. Kita nak paparkan kat skrin apa yang kawan kita tengok. So kawan kita tu dia akan lukis dekat kita punya komputer kita ni. Okay. So anggap saya dia lah lukis juga. Okay. So apa yang dia buat, bila tengok sesuatu tu, tengok pokok tu, okay, dia akan lukis setiap pokok tu ikut dia punya cahaya yang okay, dekat belah atas tu sinar sikit, macam bercahaya sikit, bawah tu gelap-gelap sikit dia lukis. Cepat-cepat dia lukis. Sangat cepat tu, titik-titik. Macam ibarat kalau pokok tu ada, kalau sebab dalam dunia 3D dia pakai polygon. So ada kalau sejuta polygon, sejuta titik. Memang very hard lah. Okay. Tapi kalau lighting biasa dia contoh matahari pergi ke situ, pergi kan. Okay. Apa yang dia buat, apa yang algoritma buat, dia orang kata apa, dia macam check juga, tapi dia dah pre-calculate, dia simpan. Dia macam tu lah grafik dia. Kalau dia nak berubah bergerak pun dynamic real time, kalau real time bergerak pun dia kena pakai tweak sikit ni contohnya. Dia kena pre-bake setiap gerakan matahari itu, dia kena pre-calculate dan simpan dalam database. So kalau kita pandang sini, so matahari tu akan automatik dia akan renderkan yang pandangan di sini tadi. So dia tak macam real time, tapi dia macam nampak macam real time. So memang is good. Tu yang dimasukkan ray tracing. Kita akan tengok lagi macam ray tracing macam mana. Okay. So kalau nak kata lagi simple nak katakan tu, okay, kalau tak faham lagi, tanpa ray tracing tu macam lukisan 2D, warna dan cahaya ditetapkan fix. Dengan ray tracing kita tengok dunia sebenar di tingkap, cahaya berubah ikut masa dan arah, ikut jam. Kita tengok macam kan tu dah sangat very good dah. Okay.
Nampak ni? RTS on, RTS off. Okay, ni ray tracing lah. Ray tracing nampak. Dia nampak macam sama je. Tapi ada yang dia pre-bake ni nampak. Beza kat sini ni. Nampak ni. Beza. Sangat. Kan? So dia ikut betul-betul cahaya yang dapat. Yang ni macam pre-bake ni. Dia macam dia dah memang. Dia dah. Tapi of course ni dia ringan lah. Ini berat sikit. Okay. Dia calculate based on apa yang kita tengok. Memandukan cahaya tu bergerak ke arah mana. Okay. Kalau macam ni, dia akan maintain macam ni je. Kita bergerak ke sini pun, bayang-bayang kat sini je. Itu masalahnya. Kalau macam ni, kita ubah sikit. Matahari tu, bayang dia ke arah lain dah. Sebab ikut cahaya yang kita tengok lah. Okay. Itu ray tracing. Okay. So in video game, ray tracing is essentially a system of simulating how light travel, interact with various object environment, and ultimately reach our eyes. Okay. So okay, next kita pergi ke color. Okay, so this one is about color. Color, mesti tahulah kita ada RGB, red, green, blue. Okay, ataupun ada CYMK. Okay, CYMK tu orang kata saya warna yang ni, sebutan ni sebenarnya. Cyan ke apa? Okay, cyan. Okay, cyan, yellow, blue, red. CYMK, yellow, M, K, okay, CYMK pun ada ni 10. Okay, memang color. Tapi red, green, blue. Ada red, RGB. Red, green, blue mana? Red, green mana? Blue. Yellow pula. Okay. Okay, ni yang CYMK. Dia ni red, green, blue. Okay, ni namakan additive color. Right, ni kita red, green, blue. Okay. Ni yang CYMK ni. Ni Y. Magenta sebenarnya. Okay. Ini yang kita CYMK. CYMK color. So ada dua jenis. Additive dan juga subtractive color. Okay. So ini pakai macam ni lah ni. Okay. Tapi dia beza je. Kalau blue, yellow, red ni adalah mungkin warna asas kot. Warna asas. Ini beza dengan yang RGB color tu lain dengan warna asas. Okay. Ni warna asas. Ini warna asas. Betul lah. Warna asas confused dengan RGB. So yellow, blue, green ni adalah warna paling asas. Okay. Kemudian kita ada RGB color dan juga CYMK color. So additive color and subtractive color. So additive color is something like ada dekat by adding amounts of three memories, CRT, position system, CD film, red, green, blue. And then subtractive color, form color by filtering white light, cyan, magenta and yellow. Okay, so ada filtering sini lah. So, ni antara contoh lagi. Okay, adding primary color, mix, ada mix. You guys can try few mix kat sini lah. See, boleh tengok. Okay. One is synthetic camera model. Okay, kita pergi ke kamera model. Okay, so kamera model ni ada berbagai jenis lah. So selalunya kita akan ada projector. Sini how we project the image. Okay. And then image plane kat sini. Paparkan objek. And then kita punya objek kita. So ini yang kita nampak kat screen kita. Okay. So kat sini dah screen kita akan paparkan segala input dan sebagainya lah. Okay. And then juga dalam lighting ni juga saya nak mention bahawa dia ada global dan local. Local ni macam ibarat contohnya objek yang untuk yang orang kata apa, dia sendiri yang mengeluarkan objek lah, mengeluarkan cahaya. Contohnya lampu pendar floor kita kan, ataupun lampu LED kita keluarkan cahaya. Okay. Kalau yang global ni hebat macam matahari. Kita ada matahari, kita ada lampu LED kita. So matahari tu global, satu dunia terang. Tapi dalam setiap dunia tu ada rumah tu ada objek yang ada local lighting kita. Okay. So kalau block kena ada shadow dia lah pakai kan. Ada yang objek yang boleh reflect, ada objek yang boleh tembus sikit dan juga serap sikit. Okay. So kalau plain saja kita buat generate image, macam ni jadi. Kalau kita local ni maksudnya kita ada some sort like kita bagi sifat sikit kat dia supaya objek tu sebenarnya bukan ada cahaya sikit. Local. Kalau global ni baru kita ada shine dan nampak. Yang ni dia tak ada reflection tau. Sendiri lighting dia. Okay. Tapi global nampak ada reflection for each. Mana mesti ada reflection daripada ball ni sebagainya kan. Reflection tu ada. Okay. Model and architecture. Okay, so now kita buka ke model architecture. Okay, kita take 2 sekejap. Untuk kita rehat kejap. Saya pun nak rehat kejap. Rekaman ni pun dibuat waktu bulan puasa. So kita rehat kejap 2 minit. Okay. Kita sama tu you guys boleh buat apa-apa 2 minit.
Okay, model and architecture. So we have few objective here lah. Kita know the basic design of the graphic system, introduce the pipeline architecture and juga examine software component for an interactive graphic system. So tiga-tiga ni kita akan tengok actually dia punya pipeline dia. So pipeline dia, can we mimic the synthetic camera model to design graphic hardware software? Okay. So application programmer interface actually we kena ada objects, material, viewer dan juga light. But how is the API implemented? API ni macam OpenGL tu one of the API jugalah, tapi dia macam lebih library. Okay. Contohnya untuk physical approach, okay, ray tracing ni, okay, untuk ni kita revisit some image formation sebab kita nak berkaitan dengan kamera ni, okay. So ray tracing ni actually is follow rays of light from center of projection, okay, until they either absorb by object or go off to infinity. Maknanya dia absorb by kena absorb dalam material ni ataupun dia akan orang kata apa? Pergi tempat lain dah. Tempat lain, okay. So they can handle global effect, multiple reflection and juga transition object. So benda-benda ni kan boleh tengok lah. Dia boleh tembus ke, dia boleh reflect ke dan sebagainya kan. But it's slow lah ray tracing ni. And we must have a raw database available at all times. Okay. Ada yang guna kadar radiosity. Nampak ada beza dia. Nampak lagi cantik sebenarnya radiosity ni kan. Tapi it's very slow. Okay. It's very slow. So process object one at a time in order they are generated by application can consider only local lighting. So all steps can be implemented in hardware on the graphic cards. Okay. So kita tengok ada pipeline sini. Okay. Ni pipeline yang kita gunakan untuk kita hasilkan orang kata apa objek dekat screen. Okay. Itu ni lah. Dia punya orang kata apa pipeline dia. Macam mana terhasil. Kita tengok dalam library tu lah. Okay. So the first kali tengok ni vertex program. So vertex program. So all processing. So much of the work in the pipeline is converting object representation from one coordinate system to another. So we have coordinate, camera eye coordinate dan screen coordinate. So every change of coordinate is equivalent to a matrix formation. Vertex processor also computes vertex color. Okay. Bila tunjukkan sini ni lebih senang. Okay, sebenarnya bila kita tunjukkan untuk vertical ni, contoh vertex shadow ni, ibarat kita nak melukis, okay, melukis satu objek tu, contoh kita pakaikan Visual Studio dengan OpenGL ni lah. Kita bagi dia ada points, okay, ada line dan sebagainya. Kita kena bagi orang kata apa, some sort like information lah benda ni. Okay, kita kena proses. Kita kena declare. Kita ada objek yang kita buat dekat OpenGL tu. Sebab grafik, kita nak buat, kita grafik semua gunakan dengan titik. Okay. From point comes line. From line comes surface. Okay. Dari sini akan dapat line. From line. Dapat tiga segi. Daripada tiga segi ni, kita kumpulkan rapat akan jadi hasilkan. Ini 2D dah ni. 2D. Daripada 2D ni kita boleh hasilkan 3D objek. Kita combine multiple, kita ada bagi ada macam bentuk. Ada volume dalam dia. Okay. So ada enclosed. Once kita ada enclosed volume of satu objek yang ada ruangan tertutup, ini dikelas sebagai 3D. Okay. Kalau benda tu tak ada, dia 2D. Walaupun dia nampak macam 3D. Contoh kita ada objek yang kita tutup, dia still 2D ya. So kita akan proses benda tu. Okay, once kita dah ada itu, kita akan nampak ni dia kata every change of coordinate is equivalent to a matrix formation. So tak kisahlah dia akan melakukan, nanti dalam lab 1 kamu akan tengok. Boleh kamu buat untuk lab 1. Okay. Kemudian kita akan ada projection. Projection is the process that combine the 3D viewer with the 3D object to produce a 2D image. So kita ada perspective projection, kita ada parallel projection dan juga pelbagai lagi lah projection yang ada. Contoh sini tak. Okay. Sebab kita dah ada objek tapi kita nak paparkan tu dekat screen tu, orang kata apa, pakai projection yang macam mana. Ada berbagai jenis ni. Sini. Ada kat sini tak? Okay, apa, kita tengok. Nanti kat bahagian viewing. Okay. Dekat bahagian viewing ni kita akan tengok. Ni mostly introduction je. Okay. Topik viewing ni kita minggu ke-7. Ke-6. Ke-6, 5 ke-6 itu. Okay. Bagaimana kita nak. Sebab saya cakap, bila kita kata generate object ni, kita mesti kena ada satu paparan 2D image. Sebab kita tengok di screen. Screen monitor kita tu ada 2D. Okay. Macam mana kita nak paparkan dia?
Rumah ni 3D kan. So it's 3D. So 3D ni. Tapi kita nak dia nak cetak kat depan ni yang 2D bentuk flat, very flat screen. Okay. And then bila kita nak masuk papan kat situ, of course kita kena assemblekan benda-benda yang kita nak ada tu lah. So vertices must be collected into geometric object before clipping and rasterization can take place. Ni apa dia, like segment, object, polygon, curve and surfaces. Okay. So itu yang kita masukkan. Maknanya kita ada titik-titik tu kita buat objek segitiga, guna ada objek lain, segitiga semua kan dan sebagainya. Okay. Kita nak assemblekan dia. Okay. Mana kita dah dapat dah sebab ni ingat tadi kita ada ni balik. Kita ada input, okay, input, proses, output. Kan? Input, proses, output. Ini prosesnya. Okay, converting, assemblekan dia dan sebagainya. Okay. And then memang kita dah assemble, kita nak clippingkan dia lah. Kita nak paparkan objek kan. Tak semestinya objek tu. Kalau objek tu dah banyak, tak muat nak paparkan semua. Ada objek tu terluar of the screen. So, just as real camera cannot see the whole world, the virtual camera can only see part of the world. So, object that are not within this body are said to be clear out the scene. Okay. So, maksudnya, kalau kita, contoh, ada sini contoh. Contoh sini. Tapi ni rasterization dah, bukan dah. So macam ibarat kita ada, saya tengok contoh clipping dia tak sini. Clipping. Contoh tengah ni. Ni clipping. Nampak? Kita hanya dapat tengok yang ni je lah. Ruangan dia. Sini before clipping. Ni kita clipping dapat yang ni. Sebab kita nak tengok apa yang dia tengok. Dia paparkan. Okay, itu dia masukkan dengan clipping. So, macam mana nak buat tu? Of course akan ada algorithm. Kita kena proses lah sebab dalam algorithm kita bila contohnya user tu masukkan output nak ke depan sikit. Dia ke depan sikit. Bangunan tu kita tak akan nampak semua lah. Contoh. Ni ada bangunan yang besar ni kan. Bila kita makin dekat dengan bangunan, kita akan nampak yang tengah-tengah je lah. Kan? Objek mata kita macam kita masuk bangunan, kita tak akan nampak bumbung dah. Nampak dalam je lah. Nampak depan pintu je lah kan. So, kita kena bagi arahan di depan komputer tu. Arahan di dekat komputer tu, kat command. Kita command coding kita tu, kita boleh clip kan. Gitu. Kemudian masuk ke proses rasterization ni. Rasterization ni, if object is not clip out, the appropriate pixel frame buffer must be assigned colors. Okay, kadang-kadang bila dia clip out, contohnya, ni yang terkeluar ni, dia clip out, dia macam berbelah bagi tu, nak paparkan ke tak, nak paparkan ke tak. So, apa yang dibuat, kita kena ada potential fix, okay? Have a location in frame buffer and color and attribute. Kita kena pertimbangkan semua benda ni. Sebab, bila kita dah tak ada kan, tapi nak senang kita paparkan dah yang ada objek ni. Dia paparkan, tapi still ada yang visible dan tak visible. Jadi macam tadi kan, saya tunjukkan gambar ada yang bintang tadi kan, yang keluarkan sikit je kan. Sikit kan. So yang bahagian sini-sini ni, kita kena ada proses rasterization. Rasterization tu macam kita nak bagi dia macam nampak dia smooth lah. Okay, tak nak dia terpotong tu macam mana kan. Okay. So nampak ni macam ni. Ni saya besarkan sikit. Kalau saya besarkan. Kan nampak ni sini. Ni. Ni. Dia kena smoothkan ni. Kalau dah nampak tak betul. Okay. Oops. Okay. So kita kena kembali smoothkan. So agak ada gradient. Banyak gradient. Sini ada. Memang ada. Okay. Kemudian masuk ke fragment processing. So fragment processing ni apa yang dibuat. Okay. Di sini kita terima color, solid crossing pixel ni frame buffer. Okay. Kita nak kena set tau color-color dia. Macam mana. Anything lah. Color ke. Dia punya image dia macam mana. Sebab kadang image yang kita. Contoh kita nak paparkan image dalam ni. Texture file lah, macam texture file. So bila kita ke texture file tu, kita kena pastikan dia ada dia punya, orang kata apa, definition dia punya quality dia sendiri lah. Kalau contoh kita ambil satu image file HD untuk rumput kan, so kita kena pastikan rumput tu taklah nampak terlalu besar untuk sebuah environment tu. Contohlah kamu tengah buat satu 3D model sebuah dewan kan, okay. Taklah bumbung tu nampak macam satu keping papan bumbung je, tapi so ada beza kat situ. So kena pastikan macam ni ni kena pastikan saiz dia macam real world punya saiz lah. Okay. Taklah tombol pintu tu besar muka orang kan. So kita kena pastikan tombol pintu tu besar tombol pintu je lah. Kena fit the image tu betul-betul fit. Kan. Tapi kalau macam kita dah orang kata apa, kita tengah bergerak macam tu,
Tengah bergerak ke depan tak nampak sebab semua bumbung kan. Macam mana nak buat tu? Itu akan proses mesti proses ni akan berulang-ulang. Dia akan rationalization nampak. Dia masuk memori, dia potong, mana yang dipotong dan sebagainya, dia proses the fragment dan sebagainya. Dia akan ulang-ulang. Tu dia ada nama teknik ni, hidden surface removal. Okay. Tak apa, ni benda ni semua dia akan tengok dalam semua kita tengok lebih lanjut. So the programming interface nampak. Tadi application, ni API ni lah yang pipeline yang kau tengok, yang you guys tengok tadi belakang ni semua. Semua dan sebagainya kan. Kena faham ni betul-betul ni. Okay. Okay. So and then hardware paparkanlah ni output. Okay. Input keyboard. Okay. Dia semua ni timbal balik. Pergi sana timbal balik. Okay. So API ni, OpenGL ni mesti ada objek, mesti dia boleh proses objek, viewer, light source, material kan. Kita boleh bagi by command lah, command prompt. Input dapatlah from mouse ataupun keyboard. Juga depend on capability of the system. Okay. So most API support limited set of primitive. Mesti boleh buat point, boleh buat line, boleh buat polygon, boleh buat curve dan sebagainya. Ni of course kena pakai mathematical function lah. Okay. So R defines relocation in the face of vertices. Okay. So boleh tengok tu. Okay, ini contoh-contoh lah kita tengok dekat coding OpenGL kita akan bakal belajar. Ini adalah untuk kita buat segitiga. Ni macam ni semua koordinat ni. Okay. Contoh kalau buat 0, 0, 0. Okay. Yang ni dia 3 ni refer kepada 3D. Kalau 2D, 2 ni je. 2 ni saja. Ni 3 yang ketiga ni. So kalau ni 0, 0 sini. Okay. Betul 0, 1 kan. 0, 1 sini lah kan. Okay. 0, 1 sini boleh. Masih buat 3D kan. So tak ada apa. So satu ni mungkin dekat Z. Z depan sikit. Sini yang agak satu lagi. Ni. So dia untuk segitiga kat situ lah kan. So 0, 0, 0, 1. Okay. Titik betul-betul sini. Kemudian ke Y dengan 1. Y dengan 1 ke sini. Ni Y. Ni Y. Siap Y. Ini Z. Ini X. So ini adalah titik pertama. Titik kedua. Titik ketiga. Okay macam ni. Silap. Okay ni cuba duduk sini. Bukan sini Di bangkah. Sini. Okay. So end of. Okay. Ada kaedah pakai GPU base tak? Okay nampak. Decay point sama je. Tak kisah pun. Kita simpan dalam GPU. Ni simpan dalam CPU tadi. Ni simpan dalam GPU. Mana-mana pun tak kisah. Okay. Tapi better right now kalau kita more on grafik kita pakai GPU lah. Okay, right now kita gunakan CPU boleh buat enough. Tak perlu kita declare point S1. Kita boleh declare macam ni tapi tak apa. Kita boleh macam ni dah biasa dah dulu. Okay. So camera specification. Okay, kita tengok sini. Mostly dalam kamera ni kita cuba bayangkan kamera dalam coding kita tu macam has a 6 degrees of freedom lah. Dari position center of lens, orientation, lens, film size dan juga orientation of film plane. Okay. So light. Okay, ni dalam API dalam API kita. Dalam OpenGL mostly. Ada point source versus distributed sources, spotlight, near and far sources and color properties. Ni kita kena timbangkan a few things yang kita dalam OpenGL ni ada. Ada scattering, diffuse dan speculation. Semua ni memang mesti ada dalam API. Lagi bahkan sekarang ini adalah the common one je. Okay. So nanti kita akan tengok untuk next chapter OpenGL. Ini yang perlu betul-betul masuk ke grafik. Sampailah chapter yang ke 6, 7 kita akan tengok. Mesti refer to coding punya ni lah. OpenGL punya C++ dan sebagainya. Okay. Itu saja untuk kuliah pada hari inilah. Saya dah rakam siap. So you guys boleh start and stop pada bila masa. Dan juga refer juga video-video berkaitan dengan introduction to computer graphic yang ada di internet juga sebagai reference. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi. Dan juga terima kasih semua atas anda mungkin anda tengah tengok ni tak kisah dah sambil waktu malam ke dan sebagainya. Minta maaf jika ada yang tak faham. Kita boleh bertanya kat saya ataupun kita boleh refer notan-notan yang saya bagi kita. So sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih semua.